Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jastiati binti Sangli. Kak ni sebenarnya ada penyakit apa? Saya sebenarnya darah tinggi saya pun ada, kencing manis ada, kolesterol ada, kanser darah. Kanser darah Kak? Ya, setelah anak saya hantar ke hospital puteri, dan lepas tu darah saya dibawa ke Mak Malah, Kak Rizak, kanser darah lah. Allah. Itu kan kalau nak tahu tanda-tanda kanser darah tu macam mana Kak? Kanser darah ni selain daripada efek badan kita yang terlalu lemah, ada kena gatal-gatal, pertumbuhan mudah tumbuh, kawasan sendi-sendi lah. Oh, bila bermulanya Akak mengambil air hidrogen Vitaspring ni secara konsisten? Saya ambil air ni dah dalam masa 2 bulan lah. Yang saya maksudnya saya 100% saya minum air ni. Tak ada campuran air lain. Kanser darah ni dah ada kat setahun lebih dah. Tapi masa tu hanya makan ubat-ubat daripada hospital. Tapi setelah dapat tahu yang hidrogen ni, maksudnya membersihkan untuk darah-darah dalam badan kita, saraf dan sebagainya, maka saya terus minum air ni lah seterusnya. Saya jumpa Akak tu di saat Akak punya kulit macam ada pecah-pecah darah kan. Macam mana boleh berlaku tu Kak? Sebab yang pecah-pecah darah tu sebenarnya ada ketumbuhan di bawah ketiak saya, sebesar ibu jari lah. Dan sepatutnya saya kena pembedahan kecil. Tapi tiba-tiba ketumbuhan tu pecah tanpa saya sedari. Kulit-kulit saya ni di tangan dan sebagainya macam ada darah-darah kecil-kecil macam rumput yang maksudnya berambut macam tu. Warna merah macam tu lah. Kasar macam rambut Kak? Ya, lepas tu kasar. Kita pegang kasar. Lepas tu saya minum aja hidrogen tu seterusnya. Alhamdulillah saya ambil dia. Itu AKG, Pati-Hati Kayu. Dan juga saya ambil boras lah. Membantu lah selain daripada perubatan hospital. Jadi nampaknya ada perubahan yang amat baik. Lama Kak minum air dan makan ni perubahan tu berlaku? Air minuman yang secara konsisten tu tak 2 bulan. Lepas tu yang ni dalam sebulan lah. Saya pun dah Subhanallah. Dan saya untuk rawatan susulan ke hospital pun kalau tak bulan sekali 2 bulan sekali saya akan jumpa pakar lah. Tapi alhamdulillah kata doktor darah saya dah mulai cantik, kira macam nak normal balik. Jadi dia turun 6 bulan sekali dah. Selepas 6 bulan tak? Berita baik Kak Ya, terus saya rasa macam bersyukurlah, alhamdulillah. Terus pasang mesin Kak Terus saya membeli mesin tu. Bukti Kak dapat membantu, izinkan Allah Kak Selain daripada tu Kak, yang Akak dapat perubahan tu dari air hidrogen Vitaspring, apa yang Akak dapat lihat? Kencing manis dan mula menurun, tekanan syukur, alhamdulillah. Kolesterol tu, result tu dah tak ada merah sebenarnya, normal semua ni. Alhamdulillah Kak. Normal dah tak ada merah. Syukur Kak Alhamdulillah Kak, Allah izin Kak Pembuangan najis macam mana Kak? Dia punya perkembangan bagus. Subhanallah, alhamdulillah. Saya dapat membuang air besar, lendir-lendir dan juga minyak. Perubahan yang saya alami, kencing saya dah tak berbuih. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak memberi manfaat saya memberi mesin tu dah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Kak kerana mempercayai air hidrogen daripada Vitaspring. Dengan izin Allah, alhamdulillah satu persatu penyakit Akak ni semakin pulih. Terima kasih Kak. Alhamdulillah.